Pucuk paku dengan udang gini gak memang jadi lah. Belah lebih kurang 2 biji bawang merah, bawang putih lepas tu lada merah, lada hijau ni ikut awak dah. Ikut kepedasan masing-masing nak banyak mana. Lepas tu kunyit dah. Kisar sampai lumak dah. Masukkan bahan kisar dulu dah. Kalau ada lebihan ni, tambah je air. Lepas tu masuk je dalam koli dah. Boleh tambah air sikit dah. Masukkan 1 batang serai dah. Boleh tambahkan santan segar dah. Yang ini lebih kurang 500 gram. Masuk ni jangan berhenti kacang dah. Sebab kita nak bagi sate tu dia masuk molek. Bila gelegak gini boleh masuk udang dah. Lepas tu kacang dah. Sampai udang ni masuk dan juga dia sebati dengan kuah tu. Masuk secukup rasa sikit dah. Gula sikit, garam sikit dah. Last sekali boleh masuk pucuk paku dah. Oh ni orang sedap ni pucuk paku ni. Masuk kacau. Pucuk paku ni kalau nampak dia layu dah gini boleh tutup api dah. Ye, dah masak. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah, sedapnya. Memang tak cukup sepinggan gini ni.